inilah satu aktiviti di dalam pemukiman yang amat berhormat Menteri Besar Perak, daerah Krian. Jadi ini satu program yang dijalankan di sini dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dipahamkan bahawa sebenarnya nelayan darat pun mendapat allowance RM RM200 dan saya ingat pada 2015 lebih kurang 500 lebih orang, 580 orang berjumlah RM1,370,000 telah dibayar. Dan sekarang ni pertambahan 120 orang, lebih kurang 684 orang, dan di sini saja ada lebih kurang 64 orang akan menerima RM200 setiap bulan, dan mereka ini ialah yang mencari nafkah di kawasan, di dalam sungai, di dalam lumbung-lumbung dan sebagainya di sini. Dan ini adalah satu daripada aktiviti ataupun simpatinya kerajaan terhadap masyarakat atau rakyat di kawasan ini.